Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizul dan saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Analisis Pengurusan Strategik untuk Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau KTMB. Dan ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Muhammad Faizul bin Fauzi, Cik Muhammad Muhaimin bin Ismail, Cik Nur Akilah binti Abdullah Suhaimi dan Cik Syazwana binti Arifin. Okey, sebagai pengenalan, KTMB ialah sebuah syarikat berkaitan kerajaan atau GLC yang berfungsi sebagai pengendali kereta api tertua di Malaysia. Sejak penubuhannya, KTMB memainkan peranan penting dalam menyokong sistem pengangkutan awam negara, bukan sahaja untuk kawasan bandar tetapi juga untuk luar bandar. Walaupun mempunyai sejarah panjang serta kepentingan strategik dalam mobiliti rakyat, KTMB kini berdepan pelbagai cabaran besar. Antaranya termasuk infrastruktur yang ketinggalan zaman, pergantungan tinggi kepada subsidi kerajaan, serta persaingan sengit daripada mod pengangkutan lain seperti bas ekspres dan penerbangan tambah rendah. Oleh itu, analisis pengurusan strategik ini dilaksanakan untuk mengenal pasti masalah utama yang dihadapi KTMB, menilai kedudukannya dalam industri dan mencadangkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan daya saing serta kemampuan jangka panjang. Secara keseluruhannya, terdapat 4 masalah kritikal yang menghalang prestasi KTMB. Pertama, infrastruktur yang semakin uzur telah menyebabkan banyak train berusia dan sistem isyarat usang, lalu menjejaskan operasi. Kedua, kemampuan kewangan KTMB sangat rapuh kerana organisasi ini terlalu bergantung pada dana kerajaan khususnya untuk mengekalkan perkhidmatan luar bandar yang tidak menguntungkan. Ketiga, dari aspek operasi, ketidakcekapan seperti kelewatan jadual dan penyelenggaraan yang panjang terus menjejaskan kualiti perkhidmatan. Keempat, persaingan pasaran daripada syarikat penerbangan tambah rendah, bas ekspres dan perkhidmatan ride hailing telah menarik minat penumpang yang mencari kelajuan dan fleksibiliti. Masalah-masalah ini saling berkait menyebabkan KTMB sukar mengekalkan daya saing dalam landscape pengangkutan moden yang bergerak pantas. Salah satu isu paling kritikal ialah infrastruktur lapuk. Armada yang digunakan KTMB seperti lokomotif, gerabak penumpang dan gerabak barang kebanyakannya sudah tua dan terdedah kepada kerosakan. Hal ini meningkatkan kos penyelenggaraan dan menjejaskan tapak keselamatan perjalanan. Sistem isyarat pula kebanyakannya menggunakan teknologi yang lama yang menyumbang kepada kelewatan jadual serta mengurangkan bilangan train beroperasi pada satu-satu masa. Walaupun terdapat projek permodalan seperti landasan berkembar lembah kelang KVDT dan perkhidmatan ATS, projek ini tetap membawa beban kos modal yang besar dan sering tertangguh akibat isu birokrasi. Pencegahan antara keperluan segera untuk pemodanan dan kelewatan pelaksanaan terus menjejaskan keberkesanan operasi KTMB. Masalah ketidakcekapan operasi juga merupakan cabaran besar. Antara isu yang dikenal pasti termasuk kelewatan train yang kerap, sistem penjadualan yang kurang efisien, serta masa penyelenggaraan train yang terlalu panjang. Selain itu, tahap integrasi digital masih rendah berbanding negara-negara maju yang sudah menggunakan teknologi penyelenggaraan ramalan, automasi dan maklumat yang masa nyata untuk penumpang. Kelemahan ini menyebabkan pelanggan kurang berpuas hati sekaligus mengurangkan keberangkalian mereka untuk menggunakan perkhidmatan KTMB secara berulang. Jika aspek operasi ini tidak ditambah baik, KTMB bukan sahaja akan terus kehilangan pelanggan, malah reputasi syarikat juga akan semakin terhakis. Assalamualaikum, saya Muhammad Muhaimin bin Ismail, nombor metrik 290194. Berkaitan persaingan dalam pengangkutan, dari sudut pasaran, KTMB berdepan cabaran besar daripada mod pengangkutan alternatif. Penumpang kini lebih cenderung memilih syarikat penerbangan tambang rendah, perkhidmatan bas ekspres atau ride hailing kerana menawarkan fleksibiliti masa dan harga yang kompetitif. Ramai pelanggan menganggap kereta api lebih perlahan, kurang fleksibel dan sering lewat berbanding pesaingnya. Hal ini melemahkan pangkalan penumpang KTMB, khususnya di laluan antara bandar di mana faktor masa dan kos perjalanan sangat mempengaruhi keputusan pengguna. Jika KTMB gagal menawarkan kelebihan kompetitif dari segi kelajuan, kualiti atau harga, syarikat ini berisiko kehilangan lebih banyak pelanggan pada masa hadapan.
Analisis SWOT, kekuatan KTMB. Walau bagaimanapun, KTMB masih mempunyai kekuatan yang boleh dimanfaatkan. Pertama, rangkaian rel nasional yang luas menghubungkan koridor utama dari Padang Besar hingga Johor Bahru serta ke Pantai Timur. Kedua, sebagai sebuah GLC, KTMB menikmati sokongan kerajaan melalui dasar, subsidi dan dana infrastruktur. Ketiga, tambang yang berpatutan menjadikan KTMB pilihan untuk golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Selain itu, pengalaman teknikal yang dimiliki hasil operasi berdekat-dekat memberi kelebihan dari segi kepakaran dalam penyelenggaraan rel dan operasi kereta api. Analisis SWOT, kelemahan. Di sebalik kekuatan ini, kelemahan KTMB sangat ketara. Infrastruktur lama yang masih menggunakan trek tunggal diesel mengurangkan kelajuan perjalanan dan kekerapan tren. Tahap penggunaan teknologi juga masih rendah, khususnya dalam aspek penyelenggaraan ramalan, digitalisasi perkhidmatan serta sistem maklumat bersepadu. Tambahan pula, struktur kewangan yang sangat bergantung pada subsidi kerajaan menimbulkan persoalan tentang kemampanan jangka panjang. Semua kelemahan ini telah membatasi kemampuan KTMB untuk bersaing secara lebih agresif dengan pesaing dalam industri. Analisis SWOT, peluang strategi. Dari perspektif peluang, dasar pengangkutan negara 2019 hingga 2030 membuka ruang besar kepada KTMB kerana dasar ini memberi penekanan kepada penggunaan rel sebagai mod pengangkutan utama yang mesra alam. Selain itu, kesedaran masyarakat terhadap isu kelestarian semakin meningkat dan kereta api mempunyai kelebihan dari segi pelepasan karbon yang lebih rendah berbanding kereta atau pesawat. Di peringkat serantau projek rel ASEAN seperti laluan Singapura, Kunming juga boleh memperluas rangkaian operasi KTMB. Jika peluang-peluang ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, KTMB berpotensi untuk bangkit semula sebagai peneraju pengangkutan rel. Analisis PESEL, politik dan ekonomi. Faktor politik turut mempengaruhi perjalanan KTMB. Sebagai GLC, KTMB menikmati sokongan padu kerajaan, khususnya dalam bentuk dana modal dan penyelarasan dasar infrastruktur. Namun begitu, risiko tetap wujud kerana pembangunan infrastruktur boleh berubah haluan bergantung kepada kepimpinan politik semasa. Dari segi ekonomi, cabaran utama ialah kenaikan kos operasi akibat import bahan api dan alat ganti. Turun naik nilai ringgit juga memberi kesan langsung kepada kos penyelenggaraan. Walaupun tambang KTMB berpatutan, tekanan kos yang semakin meningkat memberi cabaran besar untuk memastikan keuntungan syarikat. Saya Nurul Akilah binti Abdullah Suhaimi, nombor metrik 290448. Seterusnya, faktor ekonomi dan sosial dalam tugasan ini. Yang pertama adalah cabaran ekonomi. Kenaikan kos operasi dengan mengimport bahan api dan alat ganti. Turun naik harga ringgit Malaysia juga akan mempengaruhi kos pengeluaran. Yang kedua adalah peluang bandar. Pembandaran dan peningkatan kos pemilikan kereta akan memberikan peluang untuk pasaran komuter yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah perubahan demografi. Populasi digital dan penumpang muda memerlukan tempahan dalam talian dan penyepaduan aplikasi mudah alih. Sebagai contoh, KTMB mempunyai peluang untuk mengaplikasikan sistem tiket secara digital, penyelenggaraan ramalan serta komunikasi antara pelanggan melalui aplikasi. Berdasarkan analisis portal, ancaman peserta baru adalah rendah kerana industri ini memerlukan modal yang agak besar dan kawal selia yang ketat. Namun, kuasa pelanggan adalah tinggi kerana mereka mempunyai banyak pilihan pengangkutan yang lain. Kuasa pembekal berada pada tahap sederhana kerana kebanyakan rolling stock diimport dari negara luar dengan kos pertukaran yang agak tinggi. Ancaman pengganti pula sangat tinggi kerana dengan adanya penerbangan tambang rendah, bas ekspres dan ride hailing. Dari sudut persaingan industri pula, tahapnya sederhana hingga tinggi kerana terdapat banyak pemain dalam laluan popular
yang menawarkan harga dan masa perjalanan yang kompetitif. Terdapat beberapa cadangan dalam tugasan ini. Antaranya adalah pemodenan infrastruktur. Cadangan pertama adalah untuk memodernkan infrastruktur. Armada lama perlu diganti dengan kereta api elektrik yang cekap tenaga yang mampu mengurangkan kos bahan api dan pelepasan karbon. Sistem isyarat perlu ditingkatkan kepada standard antarabangsa seperti Europe Train Control System atau Communication Based Train Control. Dengan pembaharuan ini, keselamatan dapat dipertingkatkan, jadual train juga akan menjadi lebih tepat dan kapasiti perkhidmatan dapat ditambah. Pemodenan juga boleh meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan di Malaysia. Cadangan yang kedua adalah cadangan revolusi digital. Cadangan ini adalah untuk memperkenalkan sistem tiket digital melalui aplikasi mudah alih yang menawarkan pilihan tempat duduk secara nyata, kod QR dan kemudahan pembayaran balik secara automatik. Selain itu, sistem penjejakan masa nyata membolehkan penumpang untuk mengetahui ketibaan train dan laluan alternatif sekiranya berlaku sebarang gangguan. Dari sudut operasi, penggunaan teknologi pembelajaran mesin boleh membantu penyelenggaraan ramalan sekaligus mengurangkan gangguan perkhidmatan. Revolusi digital ini memberi ruang kepada pelanggan untuk memberi maklum balas secara langsung yang boleh digunakan untuk menambah baik kualiti perkhidmatan. Cadangan ketiga adalah peningkatan dari segi kualiti perkhidmatan. Cadangan ini memberi fokus kepada kualiti perkhidmatan KTM itu sendiri. KTM perlu memperkenalkan indeks prestasi utama sebagai contoh KPI untuk kepuasan pelanggan bagi menilai dari aspek ketepatan masa, kebersihan, keselesaan dan juga layanan kaki tangan kepada pelanggan. Kemudahan moden seperti tempat duduk ergonomik, soket pengecasan dan wifi percuma serta tandas yang lebih selesa akan meningkatkan daya tarikan pelanggan kepada train. Selain itu, kerjasama dengan vendor makanan tempatan juga boleh menarik minat pelanggan di samping menyokong perusahaan kecil yang sederhana di Malaysia. Dengan peningkatan perkhidmatan ini, KTM berpeluang menarik kembali pelanggan yang telah lama beralih kepada mod pengangkutan yang lain. Cadangan keempat adalah mempelbagaikan hasil. KTMB boleh meningkatkan segmen kargo dengan mengangkut komoditi pukal seperti minyak sawit, simen dan keluli. Kosnya lebih rendah berbanding pengangkutan jalan raya dengan pelepasan karbon lebih minimum. Selain itu, KTMB boleh membangunkan Project Transit Oriented Development atau TOD di sekitar stesen besar dengan membina pusat perniagaan, pejabat dan perumahan. Potensi pelancongan rel juga besar, contohnya memperkenalkan pakej jelajah rel warisan yang menggabungkan pengalaman perjalanan dengan sejarah, makanan dan budaya tempatan. Semua ini boleh menjadi sumber pendapatan tambahan yang mampan. Cadangan kelima adalah membangunkan program kelestarian. Penggantian lokomotif diesel kepada tren elektrik boleh mengurangkan pelepasan karbon sehingga 60%. Stesen juga boleh dilengkapi panel solar untuk menjimatkan tenaga elektrik dan mengurangkan kos operasi. KTMB boleh melaksanakan kempen kesedaran awam mengenai manfaat pengangkutan rel dari segi kelestarian alam sekitar. Dengan penjenamaan semula sebagai mod pengangkutan paling mesra alam di Malaysia, KTMB bukan sahaja meningkatkan reputasi sosialnya tetapi juga menarik lebih ramai pengguna yang prihatin terhadap isu alam sekitar. Strategi yang dicadangkan ini perlu dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 10 tahun.
Pada tahun pertama hingga kedua, tumpuan diberikan kepada pemodenan infrastruktur asas dan pelaksanaan tiket digital. Bagi tempoh tahun ketiga hingga kelima, KTMB boleh menumpukan kepada elektrifikasi laluan utama serta peningkatan kualiti perkhidmatan. Pada tahun ke-6 hingga ke-8, kepelbagaian hasil dilaksanakan secara agresif, manakala pada tahun ke-9 hingga ke-10, sasaran adalah mencapai kemampanan kewangan dengan mengurangkan pergantungan kepada subsidi kerajaan. Transformasi strategik ini dijangka memberi kesan positif yang signifikan kepada KTMB. Dari segi operasi, masa henti yang tidak dirancang boleh dikurangkan sehingga 30%, manakala jadual perjalanan menjadi lebih tepat dan boleh dipercayai. Dari perspektif pelanggan, pengalaman perjalanan akan lebih baik dengan tempahan digital, maklumat masa nyata serta kemudahan moden. Daripada graf ini dapat dilihat bahawa perkhidmatan penumpang terus menjadi penyumbang utama kepada pendapatan KTMB. Seterusnya, pengangkutan barangan yang turut membantu mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat. Selain itu, pembangunan TOD dan hartanah yang membuka peluang hasil tambahan yang stabil, manakala sektor pelancongan pula yang memberi nilai tambah. Dengan kepelbagaian ini, KTMB berpotensi mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan dan mencapai kewangan yang lebih mampan serta berdaya saing. Sebagai kesimpulannya, KTMB kini berada di persimpangan kritikal. Tanpa perubahan menyeluruh, syarikat ini berisiko kehilangan daya saing dan relevansinya dalam industri pengangkutan. Namun, melalui pelaksanaan strategi yang melibatkan pemodenan infrastruktur, revolusi digital, peningkatan kualiti perkhidmatan, kepelbagaian hasil dan program kelestarian, KTMB berpeluang menjenamakan semula dirinya sebagai pemodenan rel moden yang menguntungkan dan mampan. Kejayaan transformasi ini bukan sahaja akan meningkatkan kesalin hubungan domestik di Malaysia, tetapi juga mengukuhkan kedudukan KTMB di peringkat ASEAN. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.